بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت وذكرنا جراك وإياكم وسجهت وذكرني ما نسيت ورنبي لكن يبقيت عقبته. رب اشرح لي صدري ويسر لك لخلقك ويسر لي أمري لن مدخل لخلقك واحلل عقدة من لساني للعبر يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوئهم، ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم. اعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكرها. والصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقيا وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه. Bab mengenai dengan cara-cara untuk meriadahkan budak-budak di peringkat mula-mula membesar budak-budak, dan bagaimana cara nak mengajar adab pada budak-budak atau kita kanak-kanak, dan bagaimana cara nak memolekkan akhlak kanak-kanak atau budak-budak. Dan jadi malam ini kita masuk bab baru mengenai yang kanak-kanak. Setelah tu kita ni buaya perkara-perkara yang bersangkut paut dengan al-khuluqul hasan, perangai molek. Bagaimana cara nak suruh kita menjadi perangai molek. Lepas tu dia bawa cerita-cerita orang yang perangai molek, dan akhirnya dia buat kesimpulan bahawa cerita-cerita orang-orang yang aku bawa tu, wahai pada semua, adalah berpunca daripada orang yang riyadhah. Riyadhah kita panggil didik ataupun didik tarbiyah, kita panggil sekalian tarbiyah. Kita didik jiwa kita, nafsu kita sendiri untuk buat benda molek. Akhir sekalinya jiwa kita boleh buat benda molek dengan tidak bersakit, dengan tidak susah payah. Siapa kau jadi kau beat kita ni bahasa jenis molek, baik mengenai tubuh badan, baik mengenai dengan harta benda. Dua tu je hidup kita muka dunia ni, tubuh kita, jadi kaki tangan mulut lidah kita, ataupun harta benda kita. Kalau kita boleh didik dua perkara sehingga siapa dia ni jadi molek, maka kita ni panggil berakhlak baik. Molek tak molek tu semua senaranya lebih kurang telah disebut oleh Allah Ta'ala. Mula daripada qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un, dan sikit sebanyak ayat di bawah ayat surah di bawah ayat wa ibadur rahman alladhina yamshuna safa akhir. Baik, malam ni pula masuk mengenai dengan cara-cara nak didik budak. Sekali lagi dia sebut anak-anak kita ni merupakan amanah. Amanah Tuhan letak di rumah kita supaya kita jaga. Dan untuk pengetahuan dek kakak semua tentulah, kita kena yakin bahawa tak ada benda pun hak kita. Sebanyak mana hak kita panggil hak aku ni, kita je mengaku je. Hakikatnya hak Tuhan beri kepada kita sejak untuk jaga, dan barang ni barang amanah. Amanah ni artinya, kalau kita kata kawan nak pergi kedah matai, kita tengok buan kawan, tak model hospital, lepas tu bila kawan balik, kawan nak semula. Barang lagu tu dia panggil amanah, dan kewajipan kita sebagai tuan rumah jaga molek. Baik program kita, rumah kita basikal, kau sebuah kain baju, kau selah putih mah, kau berapa, bila dia letak. Jadi barang yang kita jaga ni hak orang. Wajipan
Kualitas kita bila Tuhan dia nak, kita kena berbalik. Jadi sebagaimana kita dengan sama-sama kita ni ada benda-benda lagu tu yang kita panggil amanah. Begitulah banyak mana benda yang ada tangan kita ni, hakikatnya tak ada sabuk kita semuanya kalau Tuhan belakang, dan dia beri pada kita sebagai amanah sekejap. Artinya, besok bila kita bangun kubur di akhirat kelak, ketika kita tidak lagi diberi kuasa memiliki barang, ketika tu dia minta kita beri balik ke dia. Beri balik dengan keadaan comeloting. Serupa dengan waktu dia beri kita. Termasuklah anak. Bila dia beri anak pada kita, maka anak tu waktu boleh, kita tu boleh dengan keadaan comeloting. Comeloting maknanya tak ada dosa, tak ada silap, tak ada maksiat, tak ada berapa. Budak kecil lagi dia ni. Maka kita pun perah lah. Waktu kita menerah tu kita mengaku anaknya anak ambah. Ni cucu ambah. Ni anak saudara ambah. Kadang-kadang kita buat lagu tu semati. Kita buat soal kita semati. Hakikatnya itu kerana kelemahan kita dalam pengajian. Sebenarnya bagian ni bagian amanah. Ni budak ni hak Allah Ta'ala bui kamu suruh jaga semesta. Jadi bila kita bangun kubur akhirat kelak ketika ketika anak tak ada lagi hubungan di antara mak dia apa semua sekali, benda ni jadi hak Tuhan balik dan Tuhan tengok dia kata Allah budak ni waktu aku beri semua itu kami rasa tak ada maksiat sikit abu, tak ada dosa sikit abu, tak ada ketek wahid gatuan ni apa jadi gini mau ni. Sekiranya anak hak kita kira tu bangun kubur tu ni keadaan puas dengan dosa, puas dengan maksiat, puas dengan syirik. Ketika tu arti mu ni tak pandai jaga amanah. Kalau kita sama kita lagi buat kena ke amanah tu kena apa, kena cakap, kena apa, ini ketulah kita ni Tuhan makin lebih banyak pengapai. Ni boleh yang mikir Tuhan kita ni ajar macam ni. Yang mana cara nak jaga anak-anak dia daripada dia kecil sampai bila dia besar tu jadi perangai model dengan tak sakit. Itu begitu. Baik, mula-mula disebutnya alam anna tariqa fi riyadatil sidyan min ahmi umur. Betilah kamu, hendaklah kamu faham betul wahai pendengar, bahawa jalan dan cara untuk meriabahkan budak-budak, untuk mendidik budak-budak atau anak-anak ini adalah dikira seperti-peti perkara. Dalam banyak-banyak perkara yang penting dan perlu kita kena reti ialah cara mendidik anak. Dalam kehidupan kita sehari-hari ialah mendidik anak. Nak boleh didik ni betul kena ada cara. Kemudian mula-mula sekali disebut waswabiyu amanatun 'inda wa wasabiyu amanatun 'inda walidayhi. Kalau yang kamu semua wahai pelajar baik pendengar kena tahu ialah hak Allah sebut ini, iaitu budak-budak atau kanak-kanak ini memang bagi amanah daripada Allah Ta'ala 'inda walidayhi, diletak di sisi dua poknya. Maknanya bila kita dapat anak kita sebagai pok, retina kita sebagai ibu, kedua-dua ni kena tahu bahawa anak ni walaupun nak panggil anak kawan tidak anak demo, tapi hak tentunya bagian ni bagian Tuhan beri tak pada kita amanah kerja. Tidak boleh bila bagian ni bagian amanah, arti kita tidak boleh nak ajar anak kita ni mengikut sedak kita. Itu dia molek. Tak boleh kita nak ajar anak kita pelajaran-pelajaran ikut sedak kita. Rasa nak ajar hak ni, kita ajar hak ni tak salah. Hak ni bagus, hak ni tak salah. Tak boleh gitu. Kerana benda ni, kerana budak ni bukan anak demo 100, bukan anak demo. Sebut dia anak demo tapi hakikatnya bagian ni bagian Tuhan. Oleh yang demikian kita kena ajar, kita kena didik, belajar kepada anak kita, didikan ke anak kita biar jadi serupa dengan kehendak Tuhan punya budak ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan punya budak ni nak suruh budak ni jadi lagu mana? Asal jaga lagu tu lah kena ajar. Sebab itulah jadi sikit lagi dia akan sebutnya pelajaran yang paling mustahak pelajaran agama. Sains, teknologi, geografi, apa yang ajar dia lah. Tapi jangan tinggal hak orang agama, jangan tinggal. Marah itu dia.
Wa qalbuhu tahiru jawharatun nafisatun sazijatun khaliyatun an kulli naqshin. So, yang keduanya kata dia qalbu. Qalbu ni kita panggil hati. Sebenarnya terjemah qalbu tidak hati, jantung. Jantung kita tengok dalam gambar. Dalam gambar qalbu ni mana benda so gasin jantung. Tapi ini bermakna hati. Hati itu dia panggil kadib. Qalbu tahiru, hatinya atau jantungnya yang masih suci, bersih itu merupakan jawharatun nafisah, merupakan permata yang nafis, yang bergeliga, sazijatun, yang masih kosong daripada sebarang warna, khaliyatun an kulli naqshin, yang bersih daripada sebarang garis, wasuratin dan rupa. Nah, selain daripada budak ni kita kena faham bahawa dia ni amanah, maka dalam tubuh budak tu ada benda stoko, ia orang panggil qalbu. Orang Melayu panggil qalbu juga dan benda ni. Kalau kita panggil hati atau jantung. Jantung budak ni bukan jantung hati tu tak, benda dalam jantung tu. Benda dalam jantung tu orang panggil kuasa berfikir. Yang menyebabkan kita ni boleh mikir, boleh menengung, boleh bincang apa tu kerana dalam kita ni ada qalbu. Baik, qalbu tu, qalbu budak, jantung budak, alat pemikiran budak waktu dia kecil tu suci bersih. Kalau kira rupa agak tak ada ikan, tak ada kuning, tak ada berapa, tak ada suci bersih. Dan kalau kira goreng tak goreng sikit abu. Tu yang kita ni royak, tolong royak pada ibu bapa mengenai dengan pemikiran budak-budak waktu dia mula keluar daripada dunia, tak ada fikiran apa pun dia, maknanya saja dia budak. Oleh itu, wahwa qabilun li kulli ma nuqisha. Oleh itu, dia ni bersedia untuk garis siapa. Kalau ibu bapa nak garis lagu mana, nak berbucat lagu mana, nak warna lagu mana, nak bentuk lagu mana, nak buat apa pun budak lah kau. Maka budak kecil. Wa ma'ilun ila kulli ma yumadu bihi ilai. Dan budak juga akan condong ikut haluh mana kita bercondong. Kita nak bercanda Allah Tuhan, nak bercanda Allah ke Islam, nak bercanda Allah tidak Islam, nak bercanda Allah perangai molek, nak bercanda Allah perangai wudu, nak suruh dia buah, nak suruh dia tak buah, nak suruh apa semua boleh buat belakang sekiranya ibu bapa setuju dengan lagu tu. Oleh itu, fa'inna awwadal khaira wa 'allamahu nasha'a alaihi. Kesimpulannya, kalau ibu bapa membiasakan budak ni buat benda molek, wa'allamahu, dan diajar kepada anak-anak dia benda molek, nasya'a alaih, dia akan membesar budak ni besar-besar mengikut hak ibu bapa dia ajar dan ibu bapa dia didik. Wa sa'ida fid dunya wal akhirah, dan budak ni akan jadi orang yang bahagia di dunia baik, di akhirat baik. Kiranya ibu bapa nak suruh anak dia jadi lagu tu. Kalau dia kata dia sudahlah budak ni, kalau kita ajar lah molek dia jadi molek, ya, kita pun bahagia hidup, anak-anak kita berjuru, anak-anak kita perangai molek, anak-anak kita bersifat baik, kita pun jadi orang lega hati, senang duduk dunia akhirat. Wa syarakahu fi sawabihi abawahu, dan berkongsi sama mengenai dengan pahala budak ni. Bila budak ni jadi orang baik, dia dapat pahala dari dia ni. Baik pahala hak dapat ke anak kita bila dia besar kelak kerana dia perangai molek ni, ada ke boleh sedia seorang? Tak. Ibu bapa dia pun berkongsi sama. Kerana budak ni jadi baik, hasil daripada penat lelah ibu bapa. Wa kullu mu'allimin lahu wa mu'addibin, serupa juga bukan sekat ibu bapa yang boleh pahala rata, semua tuk-tuk guru dan semua tuk-tuk mu'addib. Mu'allim ni biasanya orang panggil guru yang mengajar secara zahir gini, seperti kita kata kat ajar baca, ajar nulis, ajar benda zahir ni orang panggil mu'allim. So lagi mu'addib. Mu'addib ni umumnya tuk-tuk guru hak bahasa di kerana budak-budak. Ajak semayang, ajak baca, ajar doa, tarawih kalau alik hukum gawe, jumpa ibu bapa dak dapat salam, cium tangan. Kalau ibu bapa kata gapo-gapo jangan ada lawan mulu, jangan ada buat tu, jangan ada kata dia kan buat apa. Benda-benda hak comel-comel je ni kalau ada tuk guru ajar, tuk guru lagu disebut mu'addib. Tukang ajar adab. Tapi hak bahasa menulis baca tadi orang panggil mu'allim. Itu istilah sebut saya masing-masing. Jadi semua ni boleh pahala belakang.
cikgu, ustaz, tok guru yang mengajar ilmu, cerita dengan ajar tu kita bentuk peribadi, kita panggil ni, bentuk peribadi, bentuk akhlak dan kerana dia, semua boleh pahala belaka. Jadi kita tok guru kita bahasa jenis mengajar Quran kan, jam-jam hari tu lagi tengok balas tu you dah ajar anak-anak kita ni, walaupun dia rendah, walaupun orang panggil tak kerja buat cakap duk mengajar Quran kafir budak-budak ni, hakikatnya lain pada budak ni terlekat dengan perangai hormat kat orang tua, perangai hormat ketuk guru, dia akhirat kelak boleh pahala. Betul gitu. Lepas tu masalah hati dia ni yang berapa tu dia punya masalah. Tapi pada garisan kasarnya semua guru-guru, tok cikgu, tok berapa orang mengajar ilmu molek-molek budak ni semua dia pahala. Itu dikira hak molek. Baik, wa in awwada asy-syarra wa ahmala ihmal al-baha'im syaqiya wa halak. Sebaliknya kalau ibu bapa tu membiasakan budak ni buat benda tak molek, anak-anak dia buat benda karut lah, dia ni buat tak reti, buat benda gitu. Sehingga sampai budak ni jadi kebiasaan dia buat barang tak molek. Tengok anak-anak buat balik basikal pun tak tanya khabar ambil anak basikal ni bukan beli, bukan apa ayah ni tak beli, aku tak beli, pengambil anak. Tak kata apa. Buat balik basikal pun tak kata apa, curi kau tak curi tak buat senyap. Buat balik sipau yang pun tak kata apa, dia pasal apa, dia pasarin kau ambil sipau yang buat pergi atas, buat apa, buat mandu kau yang sangat tak baik, kat balik. Pak besar kau duk curi. Dok buat senyap, tak kata apa. Wa ahmala ihmal al-baha'im, dan dia biar perangai uduh pada anak dia tu serupa dengan dia biar yang itik dia. Oh, yang dia baha'im. Baha'im maknanya kita panggil menatah lah. Bagaimana kami beri bangun pagi, kita lepas duduk juga itu beri lah makan tak rupuk siapa dia. Enggak kambing diri. Tak kira ni. Nah, kalau mu ajar anakmu serupa dengan mu ajar kami dirimu, nak begitu tak? Syaqiyah wa halaka. Jadi celakalah dia dan punahlah dia. Itu dia duduk. Jadi kesimpulannya, apa nama ni, perangai molek, perangai uduh. Ya, dia duduk sebut berapa kali dia kita ngaji. Langkah yang pertamanya, lain pada untuk kita ni, molek uduh ni terletak atas mula, cik kita mula mak kita. Anak kita ni pula, atas kita lah pula. Jadi dia ni, molek uduh ni atas kita. Jadi benda ni, radin semua benda yang tak boleh kita nak tok guru, ustaz mengajar di sekolah saja, elok pada cikgu mengajar di sekolah saja, untuk nak betul yang anak kita balik uduh. Tak usah kata lambo kerja banyak pakai guru lah, pakai ustaz lah, pakai cikgu tak boleh. Bukan kerja, bukan cikgu baik, ustaz baik ni dia ajar anak kita hanya berapa jam hari. Masuk pukul 8 sekolah, pergi pukul 1. Perjam banyak, 4 jam, 5 jam, tu je duduk. Bila kalau 4 jam anak-anak kita duduk di sekolah, hak duduk di rumahnya 20. 20 hari semalam 24 jam. Jadi dia ni 24 jam hari semalam. Kalau 4 jam di sekolah, 20 jam di rumah kita. Sekali dengan kita. Jadi 20 jam nak banding dengan 4 jam di sekolah, mana dah nak berapa dia? Nak bekah. Usaha 4 jam berbandingnya usaha 20 jam hak duduk di kampung. Duduk di rumah, duduk sama saing dia di rumah, di kedai kopi, di mana-mana ni dah. Benda-benda yang memerlukan kita pakat buat sama. Kerana budak ni bila balik rumah, bukan bahasa boleh kurung dalam rumah. Kucing 20 jam duduk dalam rumah. 4 jam lagi pergi sekolah. Tak boleh begitu. Kalau perlu kami diri dah kalau tak kurung 24 jam. Dia ni perlu orang. Jadi aku panggil 3 perkara lah. Hak sebut cantik ni 2 perkara. Yang pertama bapak, yang keduanya masyarakat lah. Ibu bapa, masyarakat. Ibu bapa ni waktu anak-anak duduk rumah, tu tanggungjawab ibu bapa lah. Turun di rumah, berdepan dengan orang ramai. Orang ramai tu panggil masyarakat. Jadi ibu bapa pun mesti jaga, dan orang ramai pun mesti jaga. Demo kawan mak, demo mak kawan cik, demo cik kawan orang rumah tu dengan orang rumah ni, semua sekali pakat kecek hak molek, supaya budak-budak tak termasuk dan telinga dia perkataan hak tak molek. Pakak buat perangai molek supaya budak-budak tengok mak dia, tengok mak orang, tengok cik dia dengan tengok cik orang serupa sama-sama buat benda molek berlaku. Hasil daripada itulah budak ni membesar dengan keadaan molek. Kenapa? Kerana mak dia boleh tengok hak molek, mak orang lain saing-saing dia boleh tengok molek, cik dia boleh tak rajin dengan cakap uduh, cik orang lain boleh tak rajin dengan cakap uduh, cik dia pun tak rajin buat benda orang panggil curi, kau berapa, cik orang lain pun tak rajin curi, maka budak-budak tadi hidup dalam sebuah kampung macam ni umumnya selamatlah daripada bahaya.
Lo ni pula tambah sekali lagi pula. Lain pada kita ni orang kampung. Benda apa ni mass media. Dalam istilah budak-budak ngaji pada panggil mass media. Mass media ni radio, TV, surat khabar, buku cerita, benda-benda gini. Ini pun benda ni membentuk perangai orang juga. Kalau surat khabar, radio, gapo ni bla-bla. Kita orang yang jago ni, orang panggil orang yang mengatur program dia duduk di jabat mana tu. Bukan semata-mata nak suruh orang tengok ya. Bahkan dia jago juga perangai orang punuh kotak punuh, perangai budak-budak punuh kotak punuh dengan lagu ni. Tu kalau dia mesti pun bekerja sama dengan orang panggil ajar yang lagu ni ya. Ada kata tak payah lah kita nak tengok rakyat negeri tu nya punuh perangai dia dan celaka dunia akhirat payah lah. Jadi kalau kita pokok tok lebar duk sibuknya, tapi turun pada rumah kita tok lebar ni, turun ke rumah orang kampung tidak orang panggil tok lebar ni, tak serupa dengan tok lebar. Mari pula soal khabar, mari pula TV, duk royak benda-benda, duk tulis benda-benda, duk buat gambar benda-benda hok sanggupnya kita tak ajar juga. Payah lah. Atau orang hidup dalam sebuah negeri macam ni nak tengok rakyat tu berjuru baik. Mula-mula tu kita kena sedar lagu tu dulu. Lama-lama kita duk kata, kita duk royak, kita duk sebah, kita duk bedar tu, lama-lama ni jadi insya-Allah. Asalkan kemahuan dan kearwah baik tu ada. Sekurang-kurangnya kita ingat anak-anak ni amanah, tidak kita kata-kata. Wa kana al-wizru fi raqabatil qayyim alayh. Dan dosa budak ni jadi celaka dan dosa budak ni jadi punuh ni, dosa tu nak siapa dia? Raqabatil qayyim alayh, naik atas tekuk orang yang jaga. Qayyim maknanya orang yang jaga. Orang yang hidup jaga, sama ada ibu bapa dia, sama ada kawan dia, kakak dia, sama ada pak saudara berapa pun keadaan budak siapa dia menera. Tu dia kau berapa? Jadi baik pun boleh kita gatak pahala, uduh pun boleh kita gatak dosa. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang mukmin, mu kena jaga dirimu sendiri dan kena jaga anak buahmu daripada neraka. Hei orang mukmin, tak kira mukmin sepok kau, mok kau, wakil rakyat kau, tok kemulu kau, tok gawa kau, MB kau, Perdana Menteri kau, Menteri Pelajaran kau, Menteri Perniagaan kau, berapa asal kamu ni berasa nak masuk diri dalam orang mukmin? Adanya aku nak wayak ni. Kerana aku dipanggil orang mukmin. Nak kau tak jadi orang mukmin. Kalau berasa nak, adanya. Kata wali, tak sedul lagi jadi orang mukmin, tu mungkin pasal lah. Tapi kalau mu berasa nak jadi orang mukmin tak, adanya aku memanggilnya. Kau nak wayak apa? Anfusakum. Mu kena jaga dirimu. Wa ahlikum, dan anak buahmu. Jaga daripada apa? Naran, jaga daripada api. Jaga daripada curi kau, jaga daripada tak semaya, kau jaga daripada mengetek kau, itu dia. Tapi dia rakap pun lalu. Hok dosa dia biar dia. Aku nak ayat api. Api, bukan minyak, bukan tali gantung, bukan wadah-wadah, itu api. Nak kata apa dia? Muka dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia berhak panggil orang, hamba dia, dia berhak 100% buaya. Kita tak ada hak nak akak bulu pening tu depan dia, tak ada hak. Berat Tuhan hati. Tak ada hak. Kerana dia ni Tuhan. Nak dengar, tak dengar hati. Kadang-kadang cara Tuhan kecek tu menyebabkan orang panggil. Tak mesti nak kata apa. Nak berbincang dengan Tuhan bukan tarah. Nak bincang-bincang, kita bincang-bincang dengan orang. Kerana kita duk berasa dia tu tak apa-apa betul. Mari kita bincang dengan dia, tak apa-apa betul. Tak benar cara dia buat, tak benar cara dia tidak. Mari kita di rumah dia, kita bincang. Boleh kau tak dia buat lagu ni. Tuhan ni, dia tak boleh orang nak bincang dengan dia. Kerana dia ni betul-betul. Tuhan ni betul-betul. Kalau berasa wah-wah juga tu buat temu. Tidak buat dia, tak buat temu. Manusia. Sebab itulah, kadang-kadang Tuhan sebut ya'an hukum. Ya, apa namanya? Tu khatib dia baca dekat anak sudah jemaah. Terbah itu dia. Inna Allah apa ni? Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Ta'ala suruh adil, suruh bakti, suruh itu, suruh ini. Dan lusuk dia kata ya'izukum. Tuhan nasihat semua. Kita sama kita ni boleh nasihat.
Jadi dia ni, dia bahasa dia tu nasihat, tapi tak tentu lagi kadang-kadang nasihat orang beri kita tu boleh jadi ada tempat tak betul. Dia nasihat. Tapi dengan sebab kita rasa tak kena nasihat demo ni. Tak kena. Kita boleh bincang lagu ni tak betulnya, ataupun demo tuju nasihat kawan tak kena, dia tu. Jadi kita boleh tolak nasihat orang kerana sebab-sebab tertentu. Tapi balik kita bila Tuhan kata ya hukum, Tuhan nasihat kamu, kita kata oh Tuhan tak kena nasihatnya, kena yakin. Tak boleh, muka dia Tuhan, kita ni makhluk. Jadi sifat kata Tuhan ni zatun muttasif bi kulli sifatil kamalat. Tuhan satu zat yang serba macam ada dia. Lagi kita ni biasa tak kena lagi, maka arti kita tidak bertuhan dengan dia. Kerana bila kita buat Tuhan pada Allah Ta'ala, kita kena yakin 100%. Lebih pada 100, 200%. Kita boleh kata begitu, bahawa Tuhan ni kena belakang. Rajukkan kita ni Tuhan. Atas dunia ni rajukkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad baik, Tuhan baik, Nabi Muhammad baik, jenis orang yang serba kami. Ya Nabi Muhammad ni walaupun Nabi SAW, walaupun dia ni orang, walaupun dia manusia, tapi dia ada jagaan, dia ada penjagaan, dia ada pengawasan. Itu Jibril alaihissalam. Tak boleh tengok benda salah sikit, tak boleh tengok benda silap sikit, tak boleh tengok benda tak kena sikit. Jibril imarilah luayat. Nama tak kena buat gini, gini tak kena. Gini tak kena, gini tak kena. Jadi sebab tu Nabi kita Muhammad SAW walaupun dia ni orang, tapi bukan sebagai orang. Kerana dia ni yuha ilai, dia ni dapat wahyu secara langsung, dapat ilmu secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh nikah kita dengan Tuhan kena iktikad bahawa dia ni kena 100% sebagai nasihat yang dia beri pakai tentu betul walaupun kita berasa tak sedap. Begitu juga nasihat daripada Nabi kita Muhammad SAW juga mesti betul kerana benda hak turbit daripada mulut dia ni wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua cakap yang keluar daripada mulut dia tu telah pun dikawal, diawasi dan disawar oleh malaikat supaya tidak terlibat dengan barang tak baik, barang apa-apa. Macam itu. Jadi sebab itulah bila Allah Ta'ala kata manusia mukmin kena jaga molek dirimu dan ahlimu daripada api, kita terpaksalah kena jaga sungguh daripada api. Selalu sebab musababkan apa kita ni gilak di api, tepuh di api, bakar di api, itu dalam ayat lain pula. Buat gani neraka, buat gani api, buat gani syurga, buat gani pahala. Itu ayat lain pula. Tapi sekurang-kurangnya kita kena ingat. Dalam banyak-banyak perintah daripada Allah Ta'ala kepada kita, ialah beringat daripada api. Kalau kita panggil neraka. Baik. وَمَا مَا كَانَ الْأَبُ يَصُونُهُ عَنْ نَارِ الدُّنْيَا فَبِأَنْ يَصُونَهُ عَنْ نَارِ الْآخِرَةِ أَوْلَى. Jadi, seorang bapa, apa ni, oleh kerana dia bersungguh-sungguh jaga anak dia daripada api dunia, sekiranya seorang bapa tu berusaha sungguh-sungguh untuk mengawal anak dia daripada api dunia, maka untuk mengawal anak dia daripada api akhirat, lebih lagi aula. Kita beringat buat dapur, kalau kita kata buat dapur kaki sini, kaki dapur sini, di mata takut anak emak yang putus api. Jadi dia ni. Ataupun kita beringat api tanah malam-malam. Kalau budak-budak main kita pergi dekat, dia takut budak-budak bunga masuk dalam api. Dan sebagainya. Ataupun banyaklah atawa-atawa tu. Menandakan bahawa kita ni sayang kerana anak takut buang dalam api. Dan kalau selalu dekat kita marah, kita heret, lepas senyap, apa semua sekali, dia takut kena api dunia. Kata dia, oleh kerana ni aku dah tengok saya sangat. Dia takut anak masuk dalam kejeliu dalam api, ke dalam sekan, ke berapa semua sekali. Maka sudah tentu beraisnya kamu perlu mengawal anakmu daripada terjerumus dalam api neraka lebih lagi. Kerana api neraka banding api dunia selalu amat tinggi perbezaan, selamat jauh perbezaan dia. Panjang lagi saya, sekejap lagi. Sekejap lagi, baru tahu. Kita waktu tahu tu saya lagi, tapi nak isak tak boleh dah, muka panas. Jadi dia ni, nak isak panas, tidak nak isak saya. Tapi di antara saya ni panas tu, kita utama panas lagi. Biarlah saya lagi, saya lah hoping. Kenapa? Kerana panas tu lebih menakutkan kita. Sedangkan api rokok tu, duduk mati, tak ada bunyi kabar saya ambuk orang mati sih. Kena api rokok mulut. Tak boleh dia ni. Tapi bila-bila gitu pun tahu juga. Menandakan api-api ni, barang yang orang takut belakang. Itu api dunia yang duduk di putus rokok dah, kita dah kalut dah.
Apa kata kalau api akhirat nah, api neraka nah. Ya Nabi kata kalau salah bunga api neraka dalam kalau salah keluar daripada serombong dia. Kita walau api neraka duduk dalam awal buat ribu ekar kita kata walau lah. Lepas tu pun tubik so bunga api. Bunga api kalau salah tubik sepas kecak akan muka bumi so je. Hasilnya habis seluruh dunia. Itu bunga api. Apa kata kalau api semati? Coba berbuh dalam kepala-kepala kita benar-benar kita jaga-jaga. Dekat nak semaya, sudah semaya, dekat nak tidur, bangun tidur benar sekejap. Ingat balik benda orang panggil neraka. Sebab itulah Nabi waktu bangun tidur tu, dia baca bobe, ujung tu, wa ilaihim nusyur. Alhamdulillah Nabi ahyana ba'dama amatana wa ilaihim nusyur. Ujungnya Tuhan hidup aku semula pulak pagi ni. Walaupun semalam aku mati dah. Dia nak tak khabar apa sekarang. Tapi hidup tu wa ilaihim nusyur. Padanya lah juga an-nusyur, hidup balik. Nah jadi nak ajar diri sendiri menghidupkan aku pagi ni hidup balik. Dah sedar, tubuh sedar, bangun tidur, udara nyaman, kau sedar lagi, kena puluk-puluk bakar, apa semua sekali kau sedar lagi dengan segar. Tapi kita segar-segar tu ingat, segar-segar tu tak sudah dengan lagu ni, sudah dia nya balik Tuhan. Akhirat kita. Bila balik Tuhan, neraka, syurga, tak lagi dia. Jadi pagi hari kita pacak kepala kita syurga neraka. Itu cara kita agak Islam. Jadi kan. Jadi ni cara lagu tu, ajaran lagu ni boleh menyelamatkan manusia. Supaya ni pagi-pagi budak sekolah bagi belum masuk kelas. Jadi ni pada benda disebutnya menyasyik kau menyanyi pas sekali. Gawat pejabat pun ada berapa kan lagu negara kau berapa. Hamba kau tak apa nak mimpi Kelantan tak ingat lagi lagu negara berapa kan. Berapa benda yang sebut tak tahulah. Ada apa tidak unsur-unsur keagamaan, unsur-unsur keislaman, unsur-unsur kataan-kataan yang boleh membentuk jiwa daripada pelanggar sesuatu yang menyebabkan kezuluman neraka tu. Tak tahu lagi berapa. Kalau tak ada, cubalah cari pada wayak kepada yang mengubah lagu, yang membuat perkataan, global perkataan tu. Jadi cari perkataan-perkataan yang boleh meninggalkan kesan dalam kepala orang yang nyanyi lagu apa semua sekali tu untuk bertindak sepanjang hari di pejabat baik, di market baik tu, tindak secara ingat kesyurgaan neraka. Masalah undang-undang kesalahan kata salah tu dia ada tu. Itu jatuh nombor 2 sebenarnya. Undang-undang hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni boleh, tak boleh tu. Kawin nombor 1 je berjalan halal haram kesyurgaan neraka. Lagi halal haram tak ada daftar lah kita senang hari dah undang mana punya lakohnya landa dia miliki. Ada kata dia wasiyanatuhu bi an yu'adzibahu wa yuhadzibahu wa yu'allimahu mahasin al-akhlaq. Baik, bagaimana cara nak kawan nak mung daripada api neraka? Kerana mesti pun kawan dia daripada api dunia. Kata dia gini, bi an yu'adzibahu, iaitu bahawanya dia kena mengajar pada budak ni adab. Adabnya panggil tikah laku lah. Tikah laku yang baik. Tikah laku yang baik kena ajar. Lah mana cara bila depan kakak, depan orang tua lah. Yang Nabi sebut, man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana falaysa minna. Mana-mana orang yang tidak kesian, tidak berasa kesian ke hak kecil, dan tidak hormat ke hak besar, maka orang itu bukan orang kita. Hak kecil, hak besar ni, dia berlaku, bukan kecil tubuh saja. Kalau tua kecil tubuh, adik kecil, ada kakak. Jadi pada kakak yang tidak kesian pada adik, dan adik yang tidak hormat pada kakak, maka budak lagu ni budak yang tak kena, yang tak betul dari segi agama. Itu begitu juga. Hak kecil tubuh, hak kecil pakak, besar pakak begitu juga. Orang kita panggil orang kapung, kita kapung, dalam depan orang berpakak sikit. Tok Ngulu, kau Tok Ime, kau Tok Gawo, kau Diu, kau Gapo. Walaupun tubuh dia kecil, kita punya besar, tapi dari segi pakaknya besar dia. Bagi dia ni. Aku kita orang berpakak besar, pandai ke ayat, pandai ke 19. Kita pula orang bawah pula, pandai pada orang atas, pandai hormat. Tu upah kau kerja. DO bandingnya, kau atas pada DO, MB pula bandingnya PM. Kalau kita kerajaan pusat banding kerajaan negeri, jadi kerajaan negeri ni tingkat kecil. Jadi dia ni, bila kerajaan negeri tingkat kecil, dia kena kesian belah. Baik hak kita pula negeri pula kata, dia kena hormat. Itu ajaran lama dah diberi oleh Islam pada kita. Jadi kalau kita duduk tangga tu, maka orang panggil kita ni
terima ajaran yang disebut adab, tingkah laku kita baik. Wa yuhadzibahu, selain pada beri ajar tingkah laku yang baik, wa yuhadzibahu. Yuhadziban ni makna ricih. Ricih. Sebab kita ketok anak kayu, nak buat gapo, nak galah gapo, kita ricih buat hok bongok-bongok, hok duri-duri, hok rati-rati, kita ricih sampai batang galah tu balik. Jadi sebagaimana batang kayu ni ada dahan-dahan hok kecil-kecil, ada butut-butut kita ricih waktu tak sampai minyak molek, begitu juga orang. Orang-orang ni pun dia ada hok butut-butut. Budaknya orang ni dia ada hok butut hok berduri, butut kekong lah, melak, lola, perangai kekong, perangai boleh terjang, gapo ni semua ni orang panggil budak-budak hok bahasa ada buah butut-butut tu menjadi kewajipan bagi ibu bapa isi sikit-sikit. Bukan isi dengan pisah lah, maknanya isi boleh kita ajar lah. Jangan duduk lola agak madu kok orang sangat aku ni, madu sangat madu sangat berapa, jangan duduk pandailah kita buat benda begitu kan. Tu ini orang panggil tahzibul akhlak, isi buat perangai-perangai tak molek. Abang pagi ajar dia masuk apa ni, sembahyang, basuh muka tu, gigi, ambil sembahyang, patut di balesa, patut berapa kita panggil, patut ambil Quran, patut berapa semua ni kita dah ajar semua riti, semua jangan butut selama dan butut lama tak payahlah maknanya. Wa yu'allimuhu mahasinal akhlaq, dan dia ajar, ibu bapa kena ajar pada budak-budak akhlak yang molek. Nak makan basuh tangan. Wayak dia Nabi ajar suruh basuh tangan, tidak sekat cikgu, dia tidak sekat doktor, jadi bukan Nabi kita tengah 2000 tahun hari tu lagi ajar pada umat dia bahawa belum pada makan basuh tangan. Tak ambil pula dengan tangan kanan. Nasi pula jangan duk cukur tengah itu. Nabi kata kalau cukur tengah itu tak ada berkat. Ambil ikut bera-bera dulu. Apa ni ikut bera, ambil ikut bera dulu daripada pas bera tolok aku melayak tak tengok habis tinggal. Baru Nabi kata ada barakah apa semua sekali. Ambil tu juga lauk juga ambil junga, ambil oleh sana lalu ambil dekat-dekat dulu pas. Kau lama kau junga lagi junga bayi. Tak apalah, benda gitu kena ajar. Pas sudah makan tu, waktu makan tu jangan ada otak kau gitu. Kalau letak tak tutup, kalau tutup tak, orang panggil ni supuh dia apa dia, tak ada berkat. Kalau supuh tu ambil. Nabi kata kalau nasi tutup gapo tu ambil. Bila ambil makan, si dulu takut ada debu, takut ada rambut gapo si buat makan. Jangan welak nasi tutup tu tutup semua. Kerana syaitan tak suka benar. Tengok orang tidak menghargai nikmat Allah Taala. Wayak dia nak boleh kebutil nasi sebutil ni, tak boleh ni. Duk galau, duk cedung, duk nabur, duk ngetai. Tak boleh nak boleh ke sebutil ni. Dan cik ni duk galau-galau. Jadi dia seperti galau je. Waktu orang air dia tak reti. Waktu dia sayang pari tak reti. Waktu orang air embung tak reti. Galau. Semua ni, kalau kira 1% dia kerja manusia, 99% lagi kerja Tuhan. Aku semua sekali. Jadi kalau kita tumpah nasi sebutil sekali tu kena ambil awal, ambil ni. Lama sangat Tuhan nak boleh kedua sebutin nasi lama sangat. Royak benda-benda begitu dia tahan kadang. Jangan duk banyak sangat. Jangan duk royak bobel bapis pas ni buat dia pun. Bosan dia dia mari hok ni royak ni mai dulu pun yang ni juga. Tu teknik guru dah pula. Sebab tu dah orang Cina hok nak buat bini tak sedap galu tengok hok suami hok pandai pakai bedok, pandai pakai lecu je. Hok orang panggil muaddad, mutadayyin. Perempuan yang beragama. Siapa dia ajar dia, siapa tu guru mana ajar dia tu, kena bahasa dia kena susu galau lah tu. Gua ni banyak lah sebenarnya. Makan sekali. Makan ramai-ramai lah. Ya, ada soalan ni. Orang lain tak punya lagi, dia punya ada. Habis dah. Dia punya ada rezeki, dia mau banyak. Pada pau lah dia berapa tu. Itu tidak makan sekali. Itu dia kira orang lain tak ada. Dia kira dia seorang. Dia kita ajar makan sekali. Tujuannya orang ni hidup berkongsi. Hidup berkongsi. Dari sokong kita pakai sobek. Jadi dia ni, betul kuah kita pakai bagi. Jangan betul kawan sama dan daging boleh dia masuk. Tak ada lagi makan sekali. So yang keduanya
Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa kalau kamu sudah duduk sekali tu, jangan gaduh bahasa tanya, jangan gaduh sudah. Oh lah, malu sangat saya ni. Malu saya duduk makan seorang ni sudah dah. Sebab mu sudah dah, maka aku mobil lalu. Kawan ni barat tak ada uga lah. Lah, aku sudah dah. Muat ikut mu lah. Mu tak ada uga ni. Kita ni cara ni. Kita, Islam ajar kita ni apa ni muasah. Bersimpati dengan orang. Orang yang lambat kita pakat tunggu. Orang yang letih kita pakat jenjang. Orang yang berapa kita pakat situ. Ajar berpakat ni satu daripada ajaran yang sangat-sangat disuruh oleh agama. Semaya yang berjemaah, makan pun berjemaah. Makan beramah, makan jemaah, makan ramah. Lah insyaAllah kita baca hukum itu. Jangan kalau kita boleh didik kita dengan keadaan akhlak Islam ya. Disegdak. So itu suami yang takut. Anak-anak kalau boleh didik biar dia makan sekali gitu. Tapi lah ni tak ada jadi dia ni orang ni sekolah pagi hari keluar tak ada sekolah ambil naik ke rumah tak ada habis licin lagi sekolah habis licin. Kita baru makan nasi sore. Jadi lah ni buat kerja dengan jam aku. Jabat dengan jam, sekolah dengan jam, di kedai dengan jam. Semua kali. Baik. Wa yahfazahu min al-qurana isu. Dia kewajipan ibu bapa juga kena jaga anak dia daripada qurana isu. Daripada bersaing yang budak jahat. Qurana jamak pada qarin. Qarin ni orang hok duk panggil sekati dengan kita, setek kita semua. Saing tu. Saing hok sekali-sekala jumpa dengan budak dalam. Tu buat kan sekali-sekala tapi kalau panggil bersaing, tapi semua kena perhati molek. Anak kita bersaing dengan siapa dia. Kena perhati dalam banyak-banyak benda ibu bapa yang kena perhati. Anak kita ni bersaing dengan siapa. Orang panggil bersaing sekati dengan siapa. Kalau budak ni jenis tak semayang, jenis tak mengaji baleso, jenis tak mengaji Quran. Kalau sebab kita belah tu kan. Jenis tak mengaji Quran, jenis tak jemaah, jenis tak berapa. Wayak dia, boleh saing itu. Budak ni cik tengok tak rajin mari baleso. Bila budak tak rajin mari baleso, dia pergi baleso lain. Dia baleso lakor. Dia ni. Tak ada orang yang tidak pergi mana-mana baleso. Hak kita semua pergi baleso ni rumah Tuhan. Jadi kalau orang tak mari ke rumah Tuhan, dia pergi ke rumah setan. Baleso juga. Baleso setan. Jadi jika orang dia tak ada. Jika orang semayang dia ada. Jika orang jemaah dia ada. Jika orang ambil semayang dia ada. Dia berapa ni. Dia di baleso lain. Baleso tu iman dia setan. Jadi kalau anak kita ada saing buat lagu tu, kena wayak boleh. Jadi setan kata. Jadi kata. Jadi dari segi psikolog, dari segi ilmu sosial, ilmu ijtimak dia panggil, kita kena ajar anak kita buat geng. Sebagaimana kita ketua dan ni pun ada geng. Kita ada geng. Geng kita apa dia? Geng kita tak? Baleso semua. Jok kecil lagi kita duduk semaya baleso ni, maka besar-besar pun geng kita ni, geng kita tak kerja kecil, kita saing. Jadi dia ni. Maka dengan siapa kami baleso, kita baleso satu saing ni yang kita bergutubik, kita bergutubik yang kita bergutubik. Kerana kita duduk baleso geng jok kecil lagi. Jadi bila kita tua, mari anak kita pula sebagai sulak tu, buat geng, buat dia pula. Ni geng anak ni, abdu baleso, ngaji Quran, sekolah, apa semua sekali. Dan yang ni masuk geng, Allah ni orang panggil geng dadah lah, geng musika, apa ni. Musika, bawa lagi dengan rumah malam, apa semua. Kabut kita nak bawa, nak lipas tembok, tersabut. Geng ni geng, dia nak kata berapa, nak kata dua ni, maka budak-budak. Tapi kena jaga. Anak-anak kita bila duduk kapur, bila buat kelip musika ni, tu. Tanya kerja berapa balikan ni orang dapat batas kan apa ni motosikal kok madak tinggi mula dapat batas siap lagi apa boleh kau buat gapo kena bui pelajaran tu kalau tu nak lomba dia tu ada kelak lomba masuk daftar nama di kelak lomba di mana di Kota Baru ni ada kelak lomba tak apa itu bagus ni wala yu'awidahu at-tana'uman. Dan jangan beri peluang pada anak-anak kita membiasakan diri dengan tana'um. Tana'um ni kita panggil bermewah-mewahan lah. Kau nampak dia suka nak beli baju gagah mahal.
kasut agama seluar agama tak. Kalau ni boleh sekali-sekala ketika raya beli pasal dan 45 bulan 45 apa semua tak apa, tapi lepas lepas pasal hak suami berlaku jangan ajar anak-anak kita hidup mewah, sama ada jenis makan yang mewah, jenis pakar jenis mewah, jenis gapo mewah, jangan. Biarlah dia hidup secara simple, kita panggil secara biasa hari-hari. Walaupun kita piti banyak, jangan membiasakan anak kita. Sekali-sekala selas pasal dua gapo anak kita nak pakai hak agama, ada kita ada piti lebih, itu boleh, tak ada apa-apa. Tapi kebiasaan dia hari-hari dah pakai hak agama hak mu, makan hak sok-sok mu, jangan. ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد. Begitu juga jangan beri peluang kepada dia berjanguk, dan jangan beri peluang kepada anak menggunakan saluran rafahi ni pun mewah lah. Supaya tidak habis umur dia esok untuk duk cari pitih mah, payah likahalakal abad, menyebabkan dia bunuh sampai bila-bila. Mana kalau kita duk lok anak kita duk kecil lagi pakai barang mahal, guna barang mahal, esok bila kita ni tua atau mati, lagu mana jadi anak kita? So, dan anak kita habis bahagian besar daripada masa dia untuk cari piti, untuk joli. Jika tu tak ada peluang dah. Anak kita nak jadi baik, sampai tua pun hidup dengan joli. Sedangkan piti itu yang buat. Suka dengan buat kita juga sama-sama barang ni diguna untuk akhirat juga, jangan guna untuk dunia saja. Kalau kita ajar anak kita berjoli, kecil lagi mewah, kecil lagi, artinya kita membiasakan anak kita ni tak tua, duduk dalam keadaan janguk, duduk dalam keadaan mewah. Ketika kita hidup ni kita boleh tidur, tapi bila kita tua dan kita ni mati, bila dia bawa diri sendiri, maka dia terpaksa menghabiskan umur dia cari fitih sebanyak yang boleh untuk nak berjoli pula. Lepas tu, hobiat akhiratmu mana? Hobiat akhirat. Tak ada dah hobiat akhirat. Butai nak pula. Nak boleh kau mewah-mewah. Dari dia ni. Kita terpunuh lah anakmu sampai ke bila masa sekali tu. Jadi kita didikkan beragama. Didikan beragama ni hari ni, titimah wayak dia. Goni ni, titimah baik. Apa namanya, harta benda, apa semua sekali. Bagian ni, bagian yang Allah Ta'ala buat untuk kita manfaat dunia dan akhirat kamu. Di dunia kita nak makan berapa boleh Tuhan beri, tapi di samping itu ada hobiat akhirat. Kamu ada kita buat derma fikir kita sebahagian, ataupun kita makan minum ajak orang makan bersama rumah kita, ataupun apa saja pun kita musuh berapa tolong orang sepupu sama jemur mari rumah kita supaya nak berhutang, kau nak gapo, kau nak biada pengertian dan kesedaran bahawa fikir ni bukan untuk guna untuk kita seorang dia. Dia ada masa kita tolong orang lain sama. Kadang-kadang orang mari rumah kita jumpa barang dia menggadah banyak. Buat lagu mana? Kadang-kadang dia mari rumah kita raya kepada dia anak sekolah. Motosikal tak ada, tayar tak ada bunga tu. Rotek habis. Minyak kaki tak ada. Buat lagu mana? Tapi alah, kita sebagai orang yang berada dan orang yang jadi tempat orang jemur, kita nak duduk dia balik tangan kosong gitu, itulah sekali. Benda ni boleh kita besar sekiranya kita ada duit dan tidak menggunakan duit itu untuk kemewahan kita seorang. Karena masalah jemur ni tidak ada orang yang mau jemur rumah kita, kadang-kadang kita pun nak jemur rumah orang juga. Ini kan nanti cima balas tu kena ada. Jadi benda-benda begini kita dididik kecil lagi. Dia anak-anak kita faham, dia anak cucu kita faham bahawa hidup kita di muka dunia ni selain daripada kita buat kerja untuk kita juga dikandaki buat kerja untuk tolong orang. Ada peluang tolong, tak ada peluang kita tunggu peluang lain. Itu tak lagi lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik-baik orang yang boleh dibuat contoh. بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فلا يستعمل في حضانته وإرضائه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل حلال. Bukan kata dia aku nak royak kamu lain pada mu perhatian anakmu, kalau boleh duduk
Mula-mula hari tu lagi. Mula-mula dapat anak hari tu lagi, tak boleh cari pengasuh atau cari tukar susu, kok yang menyusu, kecuali cari imra'atan salih. Mencari perempuan yang salih, mutadayyinatan yang beragama, ta'kulul halal, yang bahasa jenis orang makan harta benda halal. Kalau sebab kita kata nak cari budak mengasuh. Dia budak mengasuh ni tak boleh cari ikut sebarang orang, kata dia. Kerana mengasuh ni bukan sekadar basuh kecil, basuh berak anak je. Mengasuh ni selain pada basuh kecil, basuh berak, mengasuh ni juga dia membentuk peribadi anak. Bila pak tak ada di rumah, mak tak ada di rumah buat kerja, mengasuh ni lah jadi cikgu dia, jadi tuk guru dia, jadi ustazah dia. Kenapa? Kerana hak itu kata mengasuh, dia dengar. Tikah laku pengasuh, dia dengar. Tindak tanduk pengasuh, dia tengok. Jadi pada tengok dan dengar ni lah tergambar, melekat dalam hati perut anak kita. Jadi anak kita ni kalau kita nak cari pengasuh, kena cari mutadayyinah salihah ta'kulul halal. Dia ni bahasa jenis beragama. Dia budak ni tengok pengasuh dia ni ambil sembahyang, tahu air kandung, maknanya. Lepas bila nak aku air tu, jadi dia budak ni tengok mulut dia gerak bismillah. Ataupun apa saja benda-benda yang boleh membentuk peribadi anak kita beragama, cari orang lagu tu. Mahal sikit upah, gaji, tak apa. Kerana budak ni, orang mengasuh ni, lain pada kecil berak, basuh kecil berak, dia juga boleh membentuk akhlak dan peribadi budak ni. Jadi style cari budak muda-muda mengasuh ni, tak berapa nak betul. Cari budak muda-muda, tak ada kerja baik mengasuh anak aku tak? Boleh lah. Dia budak ni mayat dan budak. Tak tahu halal, tak tahu kecil. Basuh kecil berak pun semua. Tak ada kursus apa lagi. Kalau dia bawa anak kita. Anak kita kecil dari diri. Anak kita kecil. Waktu dia duduk airport tu kecil. Dari dia ni. Kecil. Ini tapi kata. Kakak bagi budak ni ada. Budak 3 beradik. Jadi kakak besar dan dia tengok. Dia tengok adik dia kecil. Kita mengasuh duduk tadi. Sapu-sapu gitu, sapu-sapu. Ataupun dia sapu-sapu tak, cekong air dalam cetok. Sapu-sapu, cekong. Nak tanya tu lah, dia sapu, tanya tu juga dia cekong air. Jadi budak, kok kakak dia tengok tu, pas besar pun cekong gatik, cetok. Dia cekong gatik. Kenapa? Kerana budak kok kita ambil dia mengasuh ni, tak uti jatuh sekarang. Dari segi cemas suci, dari segi halal haram, dari segi sah basah, dia tak uti. Cuma dia uti budak ni, buat susu, basuh kecil, basuh berak, basuh kain. Itu dia utinya. Masalah peribadi akhlak dia ada. Hak lagu jangan itu dia. Jangan dia ambil. Kalau kau gaji murah pun jangan. Banyaklah benda. Ini semua ni benda tali menali belaka untuk pembentukan akhlak. Akhlak ni bukan bahasa melalui sekolah dan melalui cikgu. Jadi banyak tu benda-benda belaka tali menali tu banyak. Dan hidup seorang manusia di muka dunia ni, kalau kita kaji dari segi cara menyeluruh kat, dia tali arus. Kita ni, sihat kita ni, kita ada suka kita makan, kita minum, vitamin, buat tuzak ni cukup dari dia. Sebab tu kita dah bahas hakikatnya betul. Lain pada makan gua tu minum gua ni zat ni benar sekitar ni, orang panggil alam sekitar, udara bersih, kotak bersih, keadaan rumah tangga kulit lagu mana. Kalau makan sebab vitamin cukup, tapi balik-balik sampai kumus kena marah bin, kena marah demuk. Tak cakap nak gemuk, kita koru. Jadi selain pada makan minum ada lagi benda lain yang memberi kesihatan tubuh. Begitulah keadaan yang memberi kesihatan orang panggil apiat tu. Kesihatan jiwa kita banyak benda-benda hak salim nali lain pada mengaji Quran, lain pada semaya, banyak lagi benda-benda lain yang bertalian, yang kait mengaik gambing termasuklah masalah pengasuh. Masalah pengasuh sendiri tu pula, kalau bahasa pengasuh tu wipek nah, ni orang pakai pek botol, susu botol. Jamin hari tu orang upah, orang Cina wipek nah. Jadi kalau wipek susu dada daripada satu orang, kena cari perempuan yang bahasa jenis makan minum dia di rumah tu bayar halal. Kalau makan minum dia haram, terus sebut semula. Kesal, ada kesal. Kesal zahir batin. Kalau salah masuk garam banyak dalam makanan, masih. Salah gula banyak, mani. Jadi, garam dan gula ni barang zahir. Ada kesal masing-masing. Begitu juga barang curi dengan barang tak curi, barang haram dengan barang tak haram, ada kesal dia. Barang halal, kesal dia orang panggil kebersihan jiwa. Barang haram, kesal dia perkotoran jiwa. Jadi oleh yang demikian, sama ada pengasuh, sama ada tersendiri, makan minum barang haram, dia mesti ada kesan dia. Kesan dia tak dirasa oleh orang yang
Zawil albab, oleh orang yang jiwa dia bersih benda. Jadi kita nak tengok anak-anak kita bersih, anak kita molek, isteri kita tu makan ini lagu mana. Kalau kita fikir tu balik dia, buat beli ikan, buat beli beras, buat beli gula, orang Cina kita makan, orang Cina kita jual wipek anak kita tu, anak kita esok tu molek wuduk adalah terhenti di atas halalnya, tak halal makan minum. Hak kita balik ke bini kita makan. Baik. Wa man ra'a fihi makhayil at-tamyiz fayanbaghi an yuhsina muraqabatahu. Kata dia sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam.